Okey, kejap-kejap lagi sekali. வந்துட்டேன். Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak try Mi kari tersedap di channel. kita meriah kan. Kita ada telur macam biasa. Lepas tu kita letak tahu kering. Kita ada fish cake. Lepas tu kita ada limau nipis. Dan yang paling special ni kari kita ni kita ada sambal. Okay? Sambal ni kita buat daripada udang kering So siapa kalau ada yang allergic udang kering kita tak maaf lah memang tak boleh makan lah mi kari kita ni. Sebab memang kuah ni pun kita ada letak udang kering. Kita ada letak ayam cari. Okay, so first kali baca Bismillahirrahmanirrahim. And then kita perah limau kita. Campurkan sambal ni sehingga sepati dengan kuahnya. Kuah mi kari kita tak cair sangat, tak pekat sangat. Lepas tu sedap lah mi kari kita. Okay, kalau nak tanya apa yang special sangat mi kari ni kan, memang sambal kita lah. Mi kari kita memang pakai sambal udang kering So siapa nak rasa mi kari yang lain daripada lain, silakan ke channel. Kalau singgah makan mi kari jangan lupa order cendol kita Dia wajib makan dengan cendol. Ni cendol kita, cendol campur. Kita kena campurkan lagi supaya gulanya sebati. Oh. Ini. Ada ke dia? Sekejap, one. Gende.